Assalamualaikum dan hai semua. Untuk tugasan kali ini, saya ingin berkongsi tentang tarian tradisional Melayu Zapin. Berdasarkan video yang saya tonton menggunakan lagu Ya Maulai, salah satu lagu Zapin yang popular, video ini menunjukkan penari dewasa, lelaki dan perempuan menari dalam kumpulan dengan langkah kaki dan gerakan tangan yang kemas. Persembahan dianjurkan oleh Pusat Kebudayaan untuk memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda. Mengapakah Zapin perlu diperkenalkan di sekolah? Zapin penting di sekolah kerana ia menyemai minat pelajar terhadap budaya tempatan dan memastikan warisan Melayu tidak dilupakan. Ia juga mengajar pelajar tentang disiplin, keseragaman dan keindahan seni serta membina keyakinan diri melalui persembahan pentas. Melalui video ini saya dapat lihat penari bergerak seragam dan selaras dengan muzik menunjukkan disiplin tinggi, contoh baik untuk pelajar. Faedah penyertaan dalam kelab tarian. Menyertai kelab tarian membantu pelajar meningkatkan kesihatan fizikal, melatih kerjasama dan komunikasi, serta mengatasi rasa malu. Ia juga memberi peluang pelajar terdedah kepada budaya dan seni kreatif serta menjadi terapi diri untuk mengurangkan tekanan. Dalam video, penari lelaki dan perempuan saling bergandingan dan bergerak serentak, menunjukkan nilai kerjasama dan keyakinan diri. Cabaran mempromosikan Zapin. Cabaran termasuk pengaruh budaya moden, kekurangan tenaga pengajar mahir, persepsi bahawa tarian kurang menarik, kekangan masa latihan dan bajet terhad untuk pakaian atau alat muzik. Video Ya Maulai menunjukkan persembahan cantik dan teratur, tetapi tanpa sokongan sekolah dan galakan pelajar, Zapin mungkin sukar menarik minat ramai. Cadangan mempromosikan Zapin. Cadangan termasuk menggunakan media sosial, mengadakan persembahan mini semasa perhimpunan dan kolaborasi dengan kumpulan profesional. Selain itu, menyediakan insentif seperti markah kokurikulum dan pakaian kelab menarik boleh tarik minat pelajar. Video ini menunjukkan kostum, gerakan dan muzik yang menarik membuat persembahan lebih hidup dan memukau. Pengalaman menonton video. Apa menarik tentang Zapin ialah gabungan budaya Arab dan Melayu. Muzik Ya Maulai lembut tetapi bertenaga. Penari bergerak seragam, saling berbalas langkah, menunjukkan disiplin dan kerjasama. Langkah kaki cepat, tangan lembut, formasi berbaris kemas, pakaian cantik, lelaki pakai baju Melayu lengkap dengan samping, perempuan pakai baju kurung sedondon. Semua elemen ini membuat persembahan nampak hidup dan menenangkan. Secara keseluruhan, menonton video ini membuat saya lebih menghargai budaya Melayu, memahami disiplin dan kerjasama, dan menyedari bahawa Zapin bukan sekadar hiburan, tetapi satu warisan seni yang perlu dipelihara. Itu saja perkongsian saya untuk tugasan kali ini. Terima kasih kerana mendengar.